Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan cara kita boleh tukar duit yang dah pun rosak. Duit yang rosak ni dia sebenarnya ada nilai ya. Jual cendur sebagai pekerja part time. Jadi aku biasa dapat banyak duit lah. Ni semua duit yang rosak. Okey, apa yang rosak? Tengok ya. Ni. Dah kena setrika. Jadi yang ni sebenarnya kita nak bagi dekat kedai memang tak boleh lah. Jadi kita kena bagi ni dekat bank. Okey. Sebenarnya boleh ke tukar? Memang boleh tukar. Okey. Contoh macam ni ya. Dia koyak sikit. Yang ni dia akan dapat balik nilai RM1. Kalau RM1, kalau RM1 dia memang akan dapat RM1. Kalau RM50 akan dapat RM50 sebab dia sikit saja sini. Koyak Okey, dan duit ni. Ni paling teruk. Hilang sini. Hilang sini koyak. Ni. Okey, duit ni boleh